Acik dapat email lah. Semalam Acik ada umumkan Abata punya email kan. abatasa.hub.gmail.com pasal nak dapatkan letterhead. Ni lah. Kak, aku dah makin faham dengan kau. Perlu ke aku keluar PKR? Dia pertama dia panggil pakcik Kak kan. Aduh Kak, mana dia seronok kona Acik dan Acik kona dia. Sebab apa Acik rasa Acik kona dia? Sebab kan dia email lah kan. Kalau dia WhatsApp ataupun dia PM, Acik tahulah dia kan siapa kan. Tapi dia macam dia tak nak tahulah. Dia tak nak kasih Acik tahu siapa dia. Jadi dia email tapi dia panggil pakcik Kak. Aduh Kak kan. Mana Acik kona lah dia ni. Jadi kita bermula semula dengan persoalan tadi. Kak, aku dah makin faham dengan kau. Perlu ke aku keluar PKR? Okey. Siapa agak hari ni? Tantah Cik D kot. Mustahil lah. Cik D ni orang baik. Memang pakcik dengan Cik D ni memang rapat lah. Cuma dia poket lah. Biasalah. Dia akan tuduh pakcik poket. Pakcik akan tuduh dia poket. Mana-mana pihak akan ada yang poket. Baik. Sebab apa Allah izinkan perompak? Ni nak jawab soalan tadi ni. Allah boleh halang dia kan. Tapi Allah izinkan dia jadi perompak jahat. Sebab apa? Jadi sebab ni dunia tompek ujian. Jadi apa bondo ni kan bagaimana? Macam mana? Pertama, tompek setiap makhluk dia bergantung sama makhluk lain. Dia saling memerlukan. Nanti pakcik joleh lagi. Kedua, kekayaan, kemasyhuran, kelaparan, kemiskinan, suffer, melarat orang. Okey, yang tu yang kedua lah. Baik, penjelasan pertama tadi. Tompek setiap makhluk saling bergantungan. Dia bila ada perompak, dia kena ada polis. Bila ada orang jahat, dia kena ada pendidikan. Lepas tu kena ada penjara, ada kerja kat penjara. Kena lah ada mesyuarat cerdik pandai. Kemudian perbahasan falsafah dunia berkembang. Benda-benda macam ni lah. Cara dunia ni bergerak. Panjang lagi penjelasan ni. Tapi stop sini dululah. Penjelasan kedua tadi pula, yang kaya, masyhur, suffer, melarat, derita perang tadi. Dia akan menghasilkan emosi. Emosi ni dia terbit daripada kejadian-kejadian yang tadi tu. Menjadikan manusia ni dia abdi kepada Tuhan dia. Dia berdoa, dia mengharap mencari Tuhan. Janganlah jadikan anak dia ni perompak. Janganlah dia ni pula dirompak. Inilah keabdian. Malaikat tak dapat benda ni dah. Itu sebab malaikat ni dia kena sujud dengan manusia. Mari Allah suruh kan. Dia tak tahu benda ni. Dia taat dia kan. Cuma manusia ni dia banyak sosek dalam mencari Tuhan lah. Curi tanah sambil bunuh bomba pun ada. Panjang lagi nak joleh ni. Nanti kau gila isim lah. Kita stop dulu. Jadi akan ada persoalan lah. Kau ajar kau pakcik. Kau sama dengan perompak mau PKR kan. Bukan. Walaupun dia sakau yo. Tapi bukanlah tu maksud Acik. Maksud Acik kalau perompak pun ada manfaat alam ni. Apa tah lagi PKR? PKR ni dia satu model macam BN. Cuma BN ni dia pelbagai parti tu. Dia campur-campur kan. Jadi dah satu gabungan kan. Parti kaum kan. PKR ni dia satu parti. Tapi ahli dia tu pelbagai kaum. Dia super yo. Lebih kurang yo. Kalau PKR ni bla 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 bla. Malih nak bentang lah jadi panjang. Maka PKR ni tak perlu dah DAP atau amanah. Bukan maksud amanah dan DAP tu jahat. PKR tu baik, tak ada. Maksud PKR tu sendiri adalah amanah dan DAP dah pelbagai lah dalam tu. So PKR diizinkan Allah wujud. Ada fungsi alam cuma PKR ni dia perlu bla 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 bla. Malih nak bentang. Jadi akan ada persoalan pula. So aku tak perlu keluar PKR ke pakcik? Tak perlu. Kau kena ingat fungsi alam tadi. Ada sebab Allah izinkan PKR tu tertubuh. Jangan keluar. Cuma masa mengundi tu kau kena ikat diri kau memfix semasa. Undi BN atau PN, sonyap dan rasio. Dan kau teruskan gorak kerja kau memperkasakan PKR. Memperkasakan PKR ni bukan bermaksud spin lah, sindrom Nafi lah. Lepas tu kau fitnah nak lagu kan Melayu sama Melayu. Sebab bila Melayu sama Melayu ni berlagu, kau jadi kuat. Itu bukan perkasa, tu neraka. Jadi kesimpulannya PKR satu alat. Yang lain pun banyak alat. Jadi PKR ni satu alat yang sudah digunakan atau sedang digunakan dan mungkin berguna untuk masa yang akan datang. Tapi sekarang ni nak buat apa? Rehatkan dia, muhasabah balik, alignment balik, bersih-bersih, cuci-cuci. Tentulah deh, yo. Jadi kalau kau nak tahu apakah penjelasannya, kau klik link dekat bio TT ataupun dekat profile FB ni, yo.